Ibu ayah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tahu tak? Hampir 80% lah yang di antara wanita dan kita semua tak tahu perkara ni. Sebenarnya bila kita suci pada waktu asar, maksudnya suci period. Katakanlah pada waktu asar kita suci. Kita bukan setakat kena solat asar je, tapi kata ulama kita kena qada juga solat fardu zuhur tadi. Mengikut kaedah ulama, solat yang boleh dijamakkan wajib kena qada yang sebelumnya. Contoh, kalau kita suci pada asar, kena qada zuhur. Zuhur juga kena qada. Kalau kita suci pada waktu isyak, maghrib juga kena qadakan. Dalam kitab ni, kitab yang Ustaz pegang ni, kitab untuk wanita ni membahaskan tentang hakam berkaitan darah wanita. Cerita tentang darah haid, darah nifas dan istihadah. Dan banyak lagi lah. Apa tunggu lagi ibu ayah? Pergi tekan beg kuning, jom kita belajar tentang darah wanita. Ramai wanita berusaha dengan Allah, bukan dosa kecil, dosa besar. Sebab apa? Dia tinggal solat kerana dia jahil berkaitan tentang darah wanita.